Berikut adalah kelebihan dan kekurangan CVT secara ringkas. Kelebihan CVT. 1. Penjimatan bahan api. Enjin beroperasi pada putaran optimum, menjimatkan bahan api. 2. Pemanduan lancar. Tiada peralihan gigi ketara, membuat pemanduan lebih selesa. 3. Prestasi optimum. Enjin menyesuaikan putaran mengikut keperluan, meningkatkan respons. 4. Mudah digunakan. Tiada keperluan untuk tukar gigi, sesuai untuk trafik sesak. 5. Kurangkan emisi. Penjimatan bahan api turut mengurangkan gas buangan. Kekurangan CVT. 1. Pecutan kurang responsif. Pecutan terasa lebih perlahan. 2. Kurang baik pada kelajuan tinggi. Prestasi kurang pada kelajuan tinggi. 3. Ketahanan. CVT mungkin kurang tahan lama dan lebih mahal untuk dibaiki. 4. Bunyi enjin. Bunyi enjin berputar tinggi ketika pecutan. 5. Kos penyelenggaraan. Kos pembaikan dan penyelenggaraan lebih tinggi. Kesimpulan. CVT sesuai untuk pemanduan jimat bahan api dan lancar, tetapi kurang responsif pada pecutan dan prestasi pada kelajuan tinggi.